6 tahun yang kedua kita masuk kepada konflik fitnah dan mihnah. Puncanya siapa? Kalau kita kenal dalam sejarah Abdullah bin Sabah, Yahudi. dia membawa cerita yang pelbagai, cerita buruk lah. Antaranya Sayyidina Uthman menggunakan harta zakat, Sayyidina Uthman menggunakan keluarganya sebagai gubernur-gubernur di secertain tempat. Fitnah lain antaranya Khalifah Uthman membakar Al-Quran. Sentimen-sentimen ini kita kena faham tau. Dalam propaganda ada satu benda yang kalau kita mainkan memang akan sup dengan kau otak. Benda tipu yang diulang berulang-ulang kali, akhirnya Dan disulami dengan agama. Dan disulami dengan agama. Akan jadi kebenaran. Akan jadi kebenaran. Mereka sulamkan kebenaran tu sampaikan mereka melupakan hakikat sebenarnya bahawa Uthman itu seorang sahabat Nabi. Dhu Nurain, pemilik dua cahaya mata Rasulullah. Mereka buat fitnah tu sampai mereka melupakan siapa yang mereka kata tu. Mereka kata, kenapa Khalifah Uthman bakar Al-Quran? Bukankah Al-Quran ni merupakan sebuah perkataan yang mulia, kenapa dibakar dan sebagainya? Yang bakar Quran tu cerita apa? Bakar Al-Quran tu dia sebenarnya bakar mushaf yang lebihan-lebihan tu. Lebihan-lebihan yang mana tidak daripada unsur Uthmani. So jadi yang lebih-lebih dia nak tu teragamkan. dia nak seragamkan mushaf Uthmani tu. Yang selain daripada mushaf Uthmani tu terpaksa dihapuskan. Sekarang lah kita lupuskan dengan cara yang elok. Itu je. Tapi isu tu dimainkan. Dan ini first time umat Islam terkena dengan fitnah ini. Antara kalau kita lihat, antara yang terkena dengan fitnah ni adalah anak Sayyidina Abu Bakar sendiri, Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ni dia sempat bertaubat, sempat berundur daripada konflik ni awal-awal. Dia cuma terpengaruh. Tapi bila mana Sayyidina Uthman kata satu kataan, kalau lah bapak kau tahu apa yang kau buat ni. Jadi Muhammad bin Abu Bakar ni terus berundur daripada kerumunan tu. Jadi, di masa tengah kepung tengah kepung rumah Sayyidina Uthman tu dia ada. Jadi bila mana fitnah tu dah berleluasa, bahkan menghimpunkan daripada Syam, daripada Mesir, daripada Iraq dan sebagai seluruh jajahan Islam datang merusuh ke kota Madinah. Perusuh-perusuh ni dia pandai tau. Dia merusuh time bila? Time orang pergi haji. Mana ada orang kat Madinah? Orang pergi haji. Jadi dia merusuh time haji. Jadi sebab itulah kenapa ada tanya, kenapa tak ada orang Islam ke yang protect Sayyidina Uthman? Tak, semua orang set time tu tak expect pun ada pembunuhan ke atas seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Bayangkan, pembunuhan ke atas sahabat Nabi yang mulia. Kita tak boleh brain benda tu. Kenapa orang Islam boleh sanggup membunuh sahabat yang mana mengahwini dua puteri Rasulullah? Tak ada siapa boleh jangka benda tu. Siapa yang bunuh tu? Siapa yang bunuh tu? Itu kita dalam sejarah mereka tak pernah tahu siapa yang start menikam tu. Sebab pemberontak ni dia mengepung rumah Sayyidina Uthman menuntut supaya Khalifah Uthman meletakkan jawatan. Tapi Sayyidina Uthman tak letak jawatan. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW kata, wahai Umar, kalau dipakaikan satu baju ke atas kamu jangan tanggalkan dia sampai ajal datang. Baju tu mungkin diisyaratkan sebagai jawatan dia. Jadi Sayyidina Uthman bertahan. Para pemberontak ni dah mula gelisah. Kenapa gelisah? Kerana dia mendapat berita tentera Islam daripada luar jajahan dah start nak datang ke Madinah. Tu macam dah start gelabah. Jadi mereka buat apa? Mereka buat tindakan di luar jangkaan. Mereka panjat rumah Sayyidina Uthman